Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari SPM 2021 kertas 1 soalan 4. So tajuk dia adalah pembezaan. Dia beritahu kami persamaan satu lengkung adalah ni. Dia minta kami cari fungsi kecurangan bagi lengkung tu. So y sama dengan x tambah 2x power negatif 2. So dia nak kami cari dy dx. So dy dx sama dengan 1 lagi tolak 4x kuasa negatif 3. B, dia cakap satu kali lurus menyentuh lengkung tu pada titik P. Lepas tu kali lurus tu berserenjang dengan kali lurus ini. Okay, so dia minta kami cari koordinat P. So kami tengok persamaan dia dahulu. So kami susunkan dia jadi bentuk kecurangan. Saya tulis pasti pula macam ni. Okay, so dari sini kamu nampak dia punya kecurangan adalah negatif 2. Tapi jika kali lurus tu berserenjang kan. Okay, so pemasukan tangent dia darab dengan negatif 2 sama dengan negatif 1. So bermaksud gradient tangent dia adalah 1/2. Okay, so bermaksud dy dx sama dengan saya mau tulis dy dx dulu So bermaksud dy dx sama dengan 1/2. So bermaksud 1 tolak 4 per x kuasa 3 sama dengan 1/2. So bermaksud 4 per x kuasa 3 sama dengan 1/2. So bermaksud x kuasa 3 sama dengan 8. So bermaksud x sama dengan 2. Tapi kamu nak cari y juga. So kamu ganti x sama dengan 2 ke y. So y sama dengan 2 tambah 2 per 2 square. So this one will get how many? This one you will get 5 per 2. Okay, so bermaksud koordinat P adalah 2 and 5 per 2.